Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih yang sama juga, iaitu hari Rabu 11 hari bulan Februari 2026 Masihi bersama dengan saat nak betul sikit tadi select 2 hari. Jadi start mari tak silap tak. Bukan tu mari sebenarnya 22 bukan 20. Hari ni bukan 21 tapi sebenarnya 23 dah. Silap 2 hari salah. Tarikh Hijriah. Jadi hari ini ialah 11 hari bulan Februari 2026 Masihi bersama dengan 23 Syakban 1447 Hijriah. Ni tarikh tu 23 Syakban lah. Okey, ada 7 hari lagi nak Ramadan. Oh, silap tarikh tadi. Okey, sekarang betul lah. Okey, buat masa sekarang tu saja betul lah. Ni seperti biasalah video daily report lah ni. Sekejap. Okey, daily report. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Pada tadi sebab buat video daily report kemarin tu saya lepas semaya maghrib tak. Petang tak. Saya tak ada tubik tak. Mana mari tak ingat dah. Tubik petang ke? Kau lepas maghrib. Lepas maghrib lah. Lepas semaya maghrib saya pergi ke kedai ke masjid untuk semaya maghrib. Untuk mendengar kuliah maghrib. Lepas tu semaya isyak. Lepas tu ada kuliah maghrib lah. Lepas tu sekolah maghrib. Lepas tu semaya isyak. Lepas semaya isyak tu ada jamuan makan seperti biasa lah. Lepas tu singgah kedai Fikri. Ada buat minum ada. Lepas tu seperti biasa minum ada. Lepas tu baru balik ke rumah pada pukul 12:10 malam lebih kurang. Lepas tu tidur dalam pukul 3:20 gitu. Bangun pada pukul 6:50 pagi. Bangun mandi terus sembahyang subuh. Kemudian sambung tidur balik. Sedar tu pukul 11:10 tadi. Betul lah budak penghantar Shopee tu siapa. Tak bagai. Dah 11 tu. Masa 11 tu bangun tu tak tidur lah. Lepas tu 11:50 saya pergi ke kedai Fikri. Untuk sarapan pagi tadi kan. Sarapan di kedai Fikri lah. Untuk jangan nak jual lah. Hak packing hak iya lah. Lepas tu sekali dengan bayar test malam. Malam tinggal wallet malam. Air kopi janggut malam. Jadi 7 riyal sekaligus. 2 pula kopi janggut pula. Setengah 3 riyal. Untuk jangan tu 4 riyal. Jadi 7 riyal. Lepas tu dan hampir masuk waktu Zuhur tu saya pergi ke masjid ke bawah daripada bawah untuk sembahyang Zuhur. Masuk sembahyang Zuhur. Lepas tu singgah pergi ke kedai ikan perik. Lepas tu ada budak hantar tu lalu kat jalan tu juga jumpa pula saya situ. Pula bagi saya hak pula tu. Hak bagi kedua tu. Hak jam tangan Demon Slayer tu kan. Hak baju t-shirt Demon Slayer tu pagi tadi pukul 11:10. Penghantar yang sama lah. Lepas tu ambil pick up bagi tu situ lah. Lepas tu singgah dah klik tu singgah ke muka saya untuk buat review. Itu salah tarikh dah situ. Video review masih salah lagi tarikh. Sebab saya confused kan tengok kalender dia tu. Kalender dia tulis 23 tapi saya tak yakin lagi dengan tu. Takut ingat kalau kalender dia salah tulis kan apa. Rupanya betul dah 23. Tapi dia tulis kod Arab lah, tulis Arab. 23 saya reti. Atas ya kalau 2 ya gini. 2 ya alih tu gitu. Lepas tu 3. 2 mana 23 lah tu. Menit 23. 2 3 gitu. Nombor huruf 2 tu juga. Kalau nombor 5 ni. Bentuk gini, nombor 5 Arab. Lepas tu saya buat review tu. Lepas ada buat review terus main ke sini. Klik ke rumah lah. Ke rumah tu relax tu. Saya balik mak asar. Balik mak internet balik asar tu. Apa-apa semaya asar. Lepas tu semak. Tapi adik lajak nak muja tak jenera. Semaya asar tak ada pukul 5 apa ni pukul ni baru semaya asar. 5:50 saat ni terus buat video ni. Daily report ni. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.